masak dia warna kuning. Buah dia ni berubah warna kuning. Kenal tak buah apa ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni bunga kantan kita dah biasa makan lah. Dah laksa apa tu, asam pedas apa noh. Ni berkenaan buah dia ni jarang-jarang lah orang tengok noh. Buah dia ni orang makan juga noh. Buah dia kalau masuk asam pedas memang kau noh. Dia ada biji kecil-kecil dalam dia tu. Kalau bubuh buah dia dalam asam pedas, kita tak payah bubuh asam keping dah noh. Dia masam dah buah dia ni, rasa masam noh. Tapi yang ni warna hijau lagi, orang tak masak lagi lah. Dia orang masak selalu yang dah warna kuning tu baru orang buat masak asam pedas. Ni contoh kantan putih kita, nampak tak? Untuk pengetahuan juga, kantan putih kita ni ada stok lagi dah anak pokok dah. Jadi siapa berminat boleh info-info lah. Kita akan bagi kontak saya tu lah. Tengok bunga dia, nampak? Ui, lawa bukan main, nampak? Ada kuning-kuning tengah tu, nampak? Oh, ni dia. Nampak tak? Dia tak serupa dengan kantan pink, kantan merah noh. Dia ada beza dia. Dari segi rasa dia memang agak perlahan lah noh. Nampak kantan putih ni dia kurang sikit urat noh. Mungkin sebab rasa dia perlahan noh. Nampak tak? Hal ni kira kantan putih ni paling perlahan lah rasa dia noh. Nampak tu dia ada tang puncung tu, nampak dia jadi gitu. Okey, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana walau